Yo, hello guys. Welcome back to my channel. Kali ini kita bersama lagi dengan Kawasaki ataupun Wadesaki Z250. By the way, aku dah sunat dunia Eco. Ngam-ngam bila aku sunat dunia Eco musim hujan. Memang nice. Terus sekarang kalau naik motor memang confirm lah, belakang boleh cat sikit lah. Oh, balik. Oh, balik lewat lagi ni. Leon, tak boleh ya? Kak, kau tolong tak? Okey. Sama. Okey. Alright, let's go. Alah nak clear sikit. Okay lah. Hari ni pergi office pakai visor color, visor gelap. Memang saya ingat balik lambat, sini dah clear. Sama ke sini memang problem dia Jalan Subang ni. Kanan dia berapa? Orang dari kiri dah potong ke kanan tu. Wah, ingat cerita sekolah. Jalan clear sikit. Sama je. Aduh. Ini memang problem NKVE daripada dulu sampai sekarang. Memang jam. Oh shit. Motor ni aku basuh semalam. Lepas tu aku bersihkan manifold exhaust tu. Lepas tu aku polish dengan autosol lah. So memang lepas kebiasaannya, lepas aku polish dengan manis dengan autosol tu, memang confirm lepas tu bau macam motor baru, motor terbakar. Dulu masa awal buat tu, bersihkan tu macam rasa macam betul ke dia bau terbakar kan. Tapi rupanya biasa lah tu. Motor korang macam tu kan. Dan bila korang bersihkan manifold tu, lepas tu korang polish dengan autosol, memang ada bau-bau terbakar. Kalau ada komen lah, share lah pengalaman korang kan. Telefon kosong. Malin ni memang faham je lah kan. Tak apalah, terima rasa lah, kita share jalan. Lalu nak dekat pukul 8 kalau jam macam ni ada apa-apa kat depan tu, ada accident ke, kereta rosak ke.
kita budak baik, kita ikut dalam motor. Dah kita malas nak jelah betul kan. Apa kita ikut dalam motor dia sekejap. Ui, gelap di sini. Lampu jalan tak ada. Oh my god. What happened? Oh, traffic light pun hilang. Wah, ini sangat bahaya. Ini kalau dia tak baikin ni pagi esok. Oh, confirm. Macam banyak alam. Banyaklah kereta di sana. Okey lah guys, video ini sampai sini dulu. Kita jumpa dalam next video. Okey, Assalamualaikum and safe ride everyone. Nice.